Aku dapat daripada Yusuf juga kan. Dia ada okay. sembang dengan Aku rasa edit masih elok kot. Orang utara ni dia natural storyteller. okay. Untuk hang benda tu valid ke ataupun benda tu mitos? Aku dapat daripada Yusuf juga kan. Dia ada sembang dengan Aku rasa edit masih elok kot. Tengah bincangkan benda tu dan agak kelakar dia. Edit tak rasa nak boleh jawab benda tu sebab dia jadi macam bias lah. Sebab dia pun orang sini. Dia tahu. Dan aku rasa aku pernah sembang juga apa dengan hang tadi. Untuk kalau ada duit mungkin tak tahu bayang Adam ke untuk tolong buat dokumentari untuk find out benda tu lah. First hujah untuk kita nak kata orang utara ni reti buat barang-barang ni, aku rasa suka untuk aku nak belagak sikit apa kita punya Syah Ahmad. Okey. Main daripada Kolej Tuan Hamid, memang keluar daripada apa Lostak, apa Kedah. Dan dia kalau tak sama tier apa Ahmad Said, memang bukan dia lah. Itulah Syah Ahmad. Book Surgeon ke arah pembacaan kritis, bukan sekadar membaca dan menelan hujah tanpa penelitian.